Rider yang suka barang berkualiti, jap saya review baju hujan ni. Warna cantik, material padu dan fungsi memang lengkap. Untuk fungsi yang saya bagi tahu lengkap tu, baju hujan ni dia datang dengan hoodie. Yang mana suka pakai hoodie boleh pilih jenama Starfield Knight ini. Untuk baju hujan ni dia datang dengan dua lapisan. Lapisan luar yang kalis air dan lapisan dalam dia datang dengan berjaring kat sini. Korang akan dapat satu zip dan satu velcro dekat bahagian hadapan. Okey, kat sini saya tunjuk kepada korang dia punya zip ni lancar ke atau tidak. Itu dia korang, memang lancar sahaja zip dia. So lepas tu dia bagi juga velcro kanan kiri, korang boleh lekatkan daripada bawah sampailah dekat bahagian atas. Seterusnya untuk bahagian lengan dia bagi juga getah dan velcro. So korang boleh lekatkan bahagian lengan macam ni. Bila dah lekatkan, air hujan susah nak masuk lah bahagian atas atau bahagian bawah. Dia bagi dua poket. Poket satu, poket dua. So poket ni dia ada velcro. So korang boleh simpan kunci motor, boleh letak dalam ni. Untuk seluar dia macam ni, pinggang dia getah. Lepas tu bahagian depan dia datang dengan regular. Untuk bahagian belakang ni dia lebarkan untuk bahagian punggung ni. Untuk lebih keselesaan kita pakai barang seluar ni. Untuk bahagian hujung kaki seluar ni, dia bagi satu velcro dekat bawah untuk mudah korang ketat. Setiap pembelian korang untuk baju hujan jenama Starfield Knight ni, warna hijau yang sangat terang, korang akan dapat baju, akan dapat seluar dan akan dapat juga beg secara percuma. So untuk rider, kita kena guna pepatah lama, kena sediakan payung sebelum hujan. Dan ada kata kalau contoh korang belum ada lagi baju hujan, boleh grab baju hujan jenama Starfield Knight ni, boleh tekan dekat beg kuning dekat bawah, sementara saiz yang korang nak tu masih ada lagi.